Apa hukum menjual kucing? Apa hukum buka kedai alat muzik? Ni baru sedap soalan. Jawabnya, berlakulah perselisihan di kalangan ulama fiqh masalah jual binatang yang tidak boleh dimakan. Baik, kita ambil kau yang mengatakan boleh, diharuskan jika untuk kecantikan. Contohnya kucing. Kucing ni orang bela kerana dia cantik. Buat teman orang boleh juga. Orang kafir Allah jadikan anjing duduk dalam rumah dia. Orang Islam kucing, tu tak? Jadi tak payah kepala. Nak kita ni Tuhan wi kucing, nak anjing juga. Duduk rosok anjing, duduk dukung anjing pula. Kat gini bela babi pula. Berat nandang pula. Nak? Tuhan buat boleh ada kucing tu orang Islam. Anjing tu orang kafir. Masa zaman Nabi, sahabat tanya dah kalau kucing, Nabi kata kalau anjing mari minum dalam bekas mu curah air, fa'ariqu kena curah. Nak? Sahabat tanya pula, dah kucing? Kucing tak apa, tak najis. Maknanya kucing untuk orang Islam. Faham? Baik. Atas kau yang kata harus jual kucing dengan syarat kucing ini bukan untuk dimakan, untuk bela di rumah, comel buat teman orang. Memang kucing dia duduk dalam rumah, Tuhan buat kucing duduk dalam rumah. Nak? Kita tengok TV, dia duduk bawah. Kita masuk dalam kain kabar, dia masuk dalam kain kita. Betul tak? Kita apa lembek, dia tidur dulu. Kita berbuka komputer, dia naik duduk atas PC. Bila PC jenis nipis flat screen, dia duduk atas mouse. Lepas tu tikus dah duduk main. Faham? Kucing jenis main orang. Betul tak? Baru comel dah Tuhan buat. Rumah tu imam ada kucing, rumah mufti ada kucing. Rumah Abu Hurairah, Abu Hurairah dok bola rumah dalam lengan baju tu. Nabi pergi rumah Abu Hurairah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah main kucing, kejut Nabi mari masuk dalam lengan baju susu. Nak takut Nabi marah main kucing. Bila susu tu belang cakap dengan Nabi, kucing gerak nyu 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 nyu. Nabi kata kenapa? Tapi Nabi cakap Arab. Kita translate je Terengganu, Nabi tak cakap Terengganu. Faham? Kita terjemah je tu. Jadi Abu Hurairah kata kucing. Nak anak kucing. Start pada tu Nabi gelar, aku gelar mu hari ni Abu Hurairah, bapak kucing. Nampak? Sampai sekarang, sampai kiamat lekat gelar bapak kucing. Nak? Dah kalau kita main anjing molek, bapak anjing. Jadi kalau dia beli tu orang kafir beli nak semelih, tak boleh jual. Kerana kucing haram dimakan. Binatang yang haram makan, biar orang kafir makan sendiri dan dia takak sendiri. Orang Islam tak boleh bantu tolong tembok, tolong jual, tak boleh. Faham? Kalau dia nak buat makan tak boleh. Jadi kira jenis makan kucing. Nak pagi ni buat jepuk, petang buat lepeng.